Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya ikut Lebuh Raya Pesisir Pantai Barat WCE. Saya masuk daripada Shah Alam arah ke Setia Alam tadi. Jalan ni sebenarnya belum siap sepenuhnya. Macam saya cakap dulu, dia ada video-video saya dulu. Lebuh Raya Pesisir Barat ni dia menghubungkan yang dalam perancangan tu Banting ke Taiping, di Taiping Selatan. Jadi saya masuk daripada Setia Alam. Kemudian ini saya akan jalani, akan keluar ke Asam Jawa sebelum terus ke Kuala Selangor. Yang exit ke Tanjung Karang masih belum siap. Jadi kalau kita tengok dia punya jalan smooth, biasalah jalan highway macam ni di kawasan macam ni. Ni kawasan rehat Bukit Kapar. Kawasan rehat Bukit Kapar sebenarnya yang masih dalam pembinaan, yang selain daripada area daripada Teluk Intan ke Tanjung Karang tu, saya rasa ni dekat dia daripada area Kelang tu. Macam kalau kita lihat beberapa news beberapa minggu kebelakangan ni mengatakan bahawa ada masalah dengan pemilik tanah. Jadi saya rasa benda ni akan diselesaikan lah. Ni belah kiri ni area Bukit Kapar. Yang belah kanan ni saya rasa area juga, tapi belum siap sepenuhnya. Saya masih ingat waktu saya memandu di Lebuh Raya Pem Borneo Sarawak dulu. Seingat saya daripada Biri nak arah ke Bintulu tu, ada satu RR, saya lupa namanya, masih lagi dalam pembinaan, masih lagi tolak tanah masa tu. Saya ada berhenti, tapi masalahnya saya lupa nak ambil video tentang RR yang dalam masih dalam pembinaan tu. Tetapi setahu saya RR Jelukong antara Seri Aman dan Sibu dah siap, dah boleh digunakan. Walaupun kalau saya tengok video tu masih belum ada peniaga-peniaga yang menjual makanan. Okay guys, nanti kalau apa-apa hal saya update lagi daripada Sinar Lira channel, daripada WCE West Coast Expressway Lebuh Raya Pesisir Pantai Barat.